Kalau di sini ada lah. Okey, sekarang kita berada di homestay Encik Saleh. Tengok rumah kayu dia. Memang cantik. Kita boleh datang untuk menginap di sini ya. Nak merasa bagaimana kehidupan orang petani yang buat sawah. So inilah rumah dia ya. Rumah Encik Saleh. Homestay Encik Saleh. Tengok cantik. Dia punya pemandangan dia. Dia punya rumah kayu dia. Tengok kalau yang mana orang tak ada tak tahu tentang kawah. Ini kawah. Ni kawah. Tengok dah dijadikan tempat bunga ya. Kawasan ini memang cantik. Memang seperti kita berada di Thailand. Kalau nak merasa Thailand di Jitra Kedah, boleh mai dengan saya. Saya boleh memperkenalkan suasana kampung. Di sini kita akan dapat menikmati suasana. Tengok view dia, suasana sawah padi kan. So jadinya kebetulan pula masa saya datang sini, Encik Saleh owner rumah ni ada. Kan. Mari kita kenalkan. Encik Saleh. Encik Saleh minta maaf boleh say hi. Hai. Kan. Cakaplah boleh datang kat sini kan. Okay, InsyaAllah bagi siapa-siapa yang berminat untuk menginap di tepi kampung, di tepi sawah padi, bolehlah datang ke sini. Homestay Pak Leh. Homestay Jitra Pak Kedah. Leh kena ingat Kita ada 2 unit rumah kayu untuk disewa. berapa tu agaknya? Yang ni 2,5. 2,5 ya. Okey, ni dia rumah kampung 2,5. Okey. Yang ni dalam 2-3 tu lah. Oh, 2-3. Tengok cantik tu. Kan nampak kan? Kan 2-3 ya? Ya. Okey, insya-Allah kita akan datang ya. Saya akan sendiri bawa anda datang ke homestay Cik Saleh ya. Pak Leh ya? Pak Leh. Okey. Okey, ini pun Encik Syukri dan juga isteri dia Suria. Ada homestay juga. Dah nanti kami review lagi ya. Berapa ya homestay? Homestay saya tu homestay 2 bilik kecil aja. Okey. 150 aja semalam. Ya, lagi. Lepas tu ada roomstay. Roomstay tu saya buat dalam 100 RM100 ya. Boleh kita datang kat sini dan dapat menikmati suasana orang petani. Kalau kita nak masuk sawah ke boleh lah. Ya, saya tu jauh sikit pada sawah. Tapi tak apa, kita mai naik motor ya. Okey. Boleh kita datang lagi sini? Okey. Terima kasih. Terima kasih Encik Saleh. Okey, kita jumpa lagi.